Kita nak keluarkan knuckle ni pasal kita kena buka lah 17 ada 3 Satu skru, 2 nut. Settle. Makinkan lah, takut jangan lari sangat ke apa kan. Untuk waspada lah daripada dia teruk tadi. Okey, jadi lepas kita buat bearing ni, kita seronok lah hantar pergi alignment balik. Memang kena buat alignment chamber balik Sebab apa? Kita dah usik dia punya skru ni lah. Skru dress up ni dia menggunakan 30 bunga lah Orang panggil 30 bunga. 30 bunga macam gini lah, giginya banyak macam gini kan. Jadinya kita kena buka lah dia. 30 bunga, kita buka satu kali. Oh, senang. Keluarkan dress up ni daripada knuckle ni. Caranya macam gini saja. Okey, ini lak kita baik lah. Sebab apa? Owner lama dia taruh minyak sikit. Kalau tak, biasanya sini jam lah. Tanggallah knuckle ini. Kita keluarkan seketol dari sini. Jadi sekarang ni, ED bearing dalamnya kena press Kena press, okey. Kat sini ada clip, okey. Lepas tu kita press sahaja keluarkan, okey. Kita kena hantar machinery lah untuk kita press ini. InsyaAllah besok saya akan buat video lagi lah untuk pemasangan apa-apa cara guys.